Salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan sedikit tentang sukan gimnastik. Sukan gimnastik ni dia ada banyak acara. Contohnya acara gimnastik artistik, gimnastik berirama, gimnastik trampolin, gimnastik aerobik dan gimnastik akrobatik. Ada sesetengah acara-acara ini menggunakan peralatan dan muzik. Sukan ini tercipta pada zaman purba pada 5,000 tahun lalu. Orang purba ni melukis pergerakan aerobik, tarian dan aktiviti fizikal yang menyerupai gimnastik pada dinding. Pada abad ke-18 dan 19, gimnastik ini berkembang di Jerman oleh Friedrich Ludwig Jahn dan daripada Sweden per Heinrich Lenk. Diorang inilah yang perkenalkan alat-alat gimnastik contohnya palang, gelan dan kuda lompat. Gimnastik ni jadi sukan antarabangsa pada abad ke-19. Secara ringkasnya, gimnastik ini terkenal kerana latihan ketenteraan dan kecergasan pada zaman Yunani purba. Seterusnya, saya akan terangkan sedikit teknik asas yang perlu ada dalam sukan gimnastik ini. Yang pertama, teknik sokongan dan imbangan. Contohnya, membuat handstand iaitu berdiri menggunakan tangan dan kaki lurus ke atas. Yang kedua pula, gulungan. Contohnya, gulungan hadapan iaitu berguling ke hadapan bermula dari posisi mencangkung. Yang ketiga, putaran. Putaran ada dua, iaitu pusingan separuh dan pusingan 180 darjah. Manakala pusingan penuh 360 darjah atas satu kaki. Yang terakhir, ayunan dan hayunan yang digunakan pada palang atau gelang. Teknik ini membantu membina kekuatan lengan, bahu dan kawalan badan. Dan sebelum kita tamatkan video ni, saya akan terangkan sikit lagi tentang latihan sukan gimnastik ni. Antaranya pemanasan badan dan latihan kelenturan. Kedua-dua regangan ini sangat penting dalam sukan ini kerana regangan ini dapat mengelakkan pemain daripada sebarang kecederaan semasa melakukan aktiviti. Seterusnya, latihan kekuatan seperti plank, push up, sit up dan squat. Latihan imbangan pula seperti handstand dengan sokongan dinding, handstand asas dan berdiri sebelah kaki sambil tutup mata untuk tambah kecabaran. Selain itu, latihan teknik asas seperti yang saya terangkan tadi macam lompatan lurus, split jump dan tuck jump. Dan akhir sekali cooling down, membuat peregangan otot utama secara statik untuk mengelakkan sebarang kekejangan selepas melakukan aktiviti. Maka dengan itu tamatlah kita punya video kali ini. Bye-bye.